Pernah tak anda tengok satu laporan kewangan penuh dengan nombor and rasa macam pening kepala? Hari ni kita akan ubah senarai nombor yang nampak rumit ni jadi macam satu peta harta karun. Jom kita sama-sama cari apa permata tersembunyi yang ada dalam pasaran saham modal kecil Malaysia. Okey, inilah dia peta kita. Memang nampak macam banyak sangat nombor kan? Boleh rambang mata. Tapi jangan risau. Sebenarnya setiap baris ni adalah satu petunjuk. Dan dalam beberapa minit je lagi, kita akan belajar sama-sama macam mana nak baca peta ni untuk cari kat mana harta karun tu disorokkan. Betul, nampak macam dinding nombor je. Tapi percayalah, dalam setiap baris dan lajur ni sebenarnya ada cerita. Cerita tentang prestasi sesebuah syarikat, cerita tentang potensi dia. Jadi, apa matlamat kita hari ni? Simple je. Kita nak terjemahkan nombor-nombor ni jadi satu cerita yang kita faham. Dan yang paling best, kita nak cari peluang pelaburan yang mungkin orang lain tak perasan. Alright, sebelum kita terjah masuk dalam hutan data ni, setiap pemburu harta karun mesti perlukan kompas kan? Jadi, inilah kompas kita. Kita akan fahamkan dulu beberapa istilah penting yang akan jadi penunjuk arah untuk setiap keputusan kita nanti. Jom kita mula dengan yang pertama, pertumbuhan EPS atau ringkasnya Earnings Per Share. Senang cerita, bayangkan ni macam enjin syarikat. Peratusan ni pula dia tunjuk betapa lajunya enjin tu bekerja untuk buat untung. Lagi laju, lagi power lah. Inilah petunjuk nombor satu kita untuk cari syarikat mana yang tengah pecut laju ke depan. Okey, yang kedua pula, nisbah PE, Price to Earnings. Anggap je ni macam tanda harga atau price tag pada satu saham. Dia bagi tahu kita saham ni murah ke mahal berbanding dengan untung yang dia buat. Kalau PE rendah, mungkin ada good deal kat situ. Kalau tinggi pula, maksudnya ramai pelabur yakin gila dengan masa depan syarikat tu. Sampaikan diorang sanggup bayar lebih. Dan yang terakhir dalam kompas kita, hasil dividen atau dividend yield. Yang ni paling best. Ni ganjaran paling direct, cash masuk poket. Boleh bayangkan macam kita dapat faedah dari simpanan bank, tapi ni datang dari syarikat yang kongsi sikit untung dia dengan kita para pemegang saham. Bagi sistem orang, inilah benda yang paling penting sekali. Baik. Kompas dah faham, peta pun dah ada depan mata. Jom kita mulakan pencarian kita yang pertama. Kita nak cari apa yang saya panggil roket pertumbuhan. Syarikat yang ada potensi untuk whoosh, meluncur naik dengan laju. Okey, sekarang kita guna kompas pertumbuhan EPS kita. Kita scan peta data tadi. Terus nampak kan ada beberapa nama yang macam pop out. Kalau kita tengok unjuran untuk tahun 2026 ni, JHM, Coraza, MyNews, tiga-tiga ni tunjuk angka pertumbuhan yang wow, sangat-sangat menarik perhatian. Tapi cuba tengok nombor ni betul-betul. 424.7%. Ini bukan salah type ya. Inilah potensi pertumbuhan EPS yang diunjurkan untuk JHM Consolidation. Nombor macam ni lah yang kita masukkan bila kita sebut roket pertumbuhan. Satu petunjuk potensi yang memang luar biasa. Tapi, kena ingat, roket macam ni selalunya datang dengan harga premium. Walaupun PE JHM pada 14.5 tu tak adalah tinggi sangat, tapi prinsip dia macam ni. Kalau kita nak kejar ganjaran yang besar, kita kena sanggup bertaruh pada jangkaan yang besar. Lagi tinggi roket tu dijangka akan terbang, lagi mahal lah tiket nak naik roket tu. Simple. Okey, sekarang jom kita tukar gear pula. Daripada kita kejar roket yang dah nak terbang, apa kata kita cari pula pembelian bernilai atau value buys. Ini macam kita cari syarikat yang hebat tapi mungkin dijual pada harga diskaun. Macam permata yang belum digilap. Untuk cari pembelian bernilai ni, kompas utama kita ialah nisbah PE. Dan bila kita scan balik peta kita, tengok apa yang kita jumpa. Bumi Armada dengan unjuran PE cuma 3.4. Guangchong VS Industry pun sama, sangat rendah. Persoalan dia sekarang, adakah ini bermakna tanda harga diorang ni tengah ada diskaun besar-besaran? Dan inilah persoalan paling penting untuk seorang pelabur nilai. PE yang rendah macam Bumi Armada ni, adakah ia satu permata tersembunyi yang cuma tunggu masa untuk bersinar? Ataupun adakah ia satu isyarat amaran yang syarikat tu sebenarnya tengah ada masalah? Jawapan dia kena kaji lebih dalam lagi. The devil is in the details, orang kata. Ada satu lagi benda menarik pasal saham nilai ni. Selalunya ada ganjaran tunai. Cuba tengok beza ni.
Johor Plantations diunjurkan bagi hasil dividen 8.2%. Bumi Armada pula 5.4%. Sekarang, bandingkan dengan roket pertumbuhan kita tadi, JHM, cuma 2.4%. Nampak tak? Dengan saham nilai ni, ia seolah-olah macam anda dibayar untuk sabar menunggu, sementara pasaran sedar nilai sebenar syarikat tu. Jadi, selepas pengembaraan kita tadi, meredah peta data ni, apa yang kita dah belajar sebenarnya? Kita dah jumpa yang ada dua laluan, dua jalan yang sangat berbeza untuk mencari harta karun dalam dunia pelaburan. Jom kita bandingkan dua jalan ni sebelah menyebelah. Jalan pertama, pelaburan pertumbuhan. Contohnya macam JHM tadi. Kita bertaruh pada potensi masa depan. Jalan kedua, pelaburan nilai. Contohnya macam Bumi Armada. Kita cari aset yang mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah hari ni. Dua-dua ni strategi yang betul. Tak ada yang salah. Cuma profil risiko dan ganjarannya tu memang sangat berbeza. Alright, jadi inilah harta karun ilmu yang kita dah kumpul hari ni. Jom kita simpulkan. Pertama, ingat jadual kewangan tu bukan sekadar data, ia adalah peta. Kedua, pertumbuhan EPS tu macam meter kelajuan syarikat. Ketiga, nisbah PE tu pula tanda harganya. Keempat, hasil dividen itanan ialah ganjaran tunai. Dan akhir sekali, strategi anda yang akan tentukan pencarian anda. Dan pesanan saya yang paling penting sekali. Ingat ya, apa yang kita buat ni bukan nak jadi ahli nujum, bukan nak ramal masa depan guna bola kristal. Tak, maklumat kita adalah untuk faham peluang yang ada sekarang di depan mata kita. Ia adalah tentang menggantikan tekaan dengan pemahaman. Itu je. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Sekarang anda dah ada anak-anaknya, anda dah faham kompasnya. Cuba tanya diri sendiri, anda ni jenis pelabur yang macam mana? Adakah anda seorang pemburu roket pertumbuhan? Atau anda seorang pencari permata nilai yang tersembunyi? Jawapan anda itulah yang akan jadi kompas untuk perjalanan pelaburan anda selepas ini.